Suami saya tengah fokus ya buat kereta. Annyeong ya rabun. So hari ni vlog kita nak pergi Genting. betul-betul fokus. Genting. Kita orang decide nak main Skyworld ni sebab ada harga diskaun. Murah gila korang beli dekat Klub. Sepatutnya harga dia 169, tapi kita orang dapat RM65 saja dekat Klub. Berbaloi gila sebab hari tu kita nak pergi juga, tapi kita tengok harga rasa macam berbaloi ke kan. And then nanti kena beratur lah apalah, ramai orang. Last kita orang biarkan aja. Korang boleh beli dekat Klub tau. Kalau I post ni before, I tak sure lah sampai bila, tapi kalau korang nampak RM65 tu, beli je laju-laju. I akan share dekat korang link dekat bawah. Nak dapat extra 5% off, korang boleh letak I punya promo code Ring Nasi Klub tau. Nanti korang dapat 5% off. Jimat lah apa-apa sen-sen lah. 5% siapa nak bagi kan. So guna je kod I daripada tak guna kod apa-apa. So ya, kita jumpa dekat atas Sekarang pukul berapa Aisyah? I pun tak ingat dah. 9. Sekarang pukul 9. Theme park tu Theme park tu buka pukul 10. Kalau ramai orang, korang jangan risau. Korang download Skyworld punya app ni untuk book game-game yang korang nak main. Pukul berapa. So that korang tak perlulah nak beratur setiap game. Nanti satu game tu korang nak kena beratur 2-3 jam. So sampai korang beratur kat sini, korang dah boleh book dah dekat tempat permainan yang lain. Bila dah sampai waktunya, korang datang je, korang boleh terus masuk. Dia ada tu kawan I cakap, Allah. Kawan I cakap ada 2 lane. Satu lane yang macam walk-in biasa, satu lagi lane orang yang dah book dekat app. So better korang download app tu, senang sikit. Oh sayang, menakutkan lah. Ada bus. Tapi kejap lagi I akan share dengan korang lah smooth ke tak app tu, and then berbaloi ke apa ke. Sebab kita pun baru nak pergi. Last time I pergi dengan family I tu pun masa kecil sangat. Dah jam berapa? Dah jam 4 You pernah pergi ke Genting tu? Skyworld? Nasir pula tak pernah pergi. She and I second time. I ada beli ni. I tak sure lah membantu ke tak, sebab kita orang ni cepat pening. So I beli ni untuk nanti naik benda-benda yang pening kita makan ni. Tak apa, before start kita pakai ni. Ui, dah sampai Aisyah. Let's go. Dah sampai. Kita orang dah parking dekat sini. Tak tahu lah kat mana. Tadi kita orang pusing-pusing mencari parking. Gak jumpa. Bukan gak jumpa, sebab ada banyak sangat. Sky tu, Sky ni, kita tak tahu which one yang ada Sky which one yang paling dekat. So nanti kita nampak Skyworld belah sana, kita orang parking lah dekat sini. Tapi kena jalan jugalah. Dan atas ni ke nak pergi belah sana Syam? Tak tahu. Di atas ni aku kan. I tak pernah datang, so I tak ada nak sini. But before that kita nak pergi toilet break. Macam jauh sangat je nak toilet break pagi kan. Tapi suami saya gigih guys. Dia bawa towel, dia bawa sabun demi keselesaan hidup katanya. Sekarang pukul 9.30 and sejuk. Tapi tak sejuk sangat, tapi sejuk lah. Entrance ni tutup, so dia kena naik kat sini, atas ni. Are you excited? But yeah, macam tu. I tak sure macam mana nak masuk lagi. Kita just ikut je signboard ni. Ni macam masuk mall lah sayang kan. Jauhnya weh. Kita masuk dekat apa benda tadi. Tu bawah. Ni Indo Theme Park. Ni Indo Theme Park. Saya dah beli outdoor. Nono sampai kat Indo Theme Park guys. Tu bawah kan. Dadah. Dah jumpa. Cepat. Dah sampai. Dah sampai. Are you excited? Ni. 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 Ni mana? QR boleh Klub. Yeay, tak masuk guys. Siapa buat henna je? Mana? Sampai gambar ke? Kita orang diracun guys untuk ambil gambar ni. Berapa ringgit? 68. 68. But korang dapat unlimited gambar lah. Even korang naik ni pun korang dapat juga. Cuma kita orang ambil package soft copy. When you finish, you scan this barcode and all pictures download same like this, and no need again you pay. Already I give you the receipt. Oh okay. Wow, cantik juga gambar. Contoh nak pergi ni kan, 5 minit ni kan. Tak apa, kita pergi je lah. Kita dekat mana Main apa? Main sambal glider. Mana sambal glider? Sekarang kat mana? Tadi mana nak jumpa? Sambal glider bawah tu, yang bawah. Oh, dan kita kat sini sekarang.
First ride kita. Kita naik ni. Ni Syam. Tak, okey je. Ha, you ready? Dah sampai tempat kita ni. Risau Syam. Kan muntah lagi kan. Orang. Oh, dia kena pakai tu. Nak naik ni tak boleh rekod, so kita bagi tahu feedback lepas naik je lah Takut Syam. Takut? Bunyi dia. Merisaukan. Tapi tengok macam best. Dan Global Defender kan? Global Defender. So saya rate berapa ni? 5 5 10. Kenapa 5 per 10 je? Dia sebab dia pusing ni kan. So dia pening. Faham? Tapi dia tak ada pening sangat. So I rate, I pun yakin lah, I rate 5 jugalah. Sebab tak adalah mencabar sangat. Lepas tu dia pusing macam tu je. Lepas tu dia punya takut tu bila turun bawah macam tu je kan. Nah, kita orang tak tahu. Kita orang jalan-jalan je. Jumpa yang mana paling dekat, kita pergi je. Kita nak naik sambal glider pula. Kita orang simpan barang dekat dalam loker RM20. Mahal Shan loker dia. Asal panjang sangat ni. Dia boleh belik ni lah. Apa ke bondo ni? I rasa hari ni tak ramai orang walaupun public holiday. Ataupun mungkin nanti pukul 12 baru ramai orang. Orang lambat sampai. Orang lambat sampai. Baru nak bangun. Baru nak breakfast. Tapi tadi hotel ramai. Dan berapa rate? 7. 3 hilang sebab kejap sangat. Oh, I kenapa I rate 4 I rasa yang tadi tu lagi Kejap sangat. yang first lagi best. Sebab sekejap sangat. Lepas tu dia macam laju, lepas tu dia stop. Laju, dia stop. Macam bagilah laju terus. Dah lah kau dah sekejap lah. Tapi okey lah, best lah juga. Latest guys, latest. Apa dah? Kemain. Okay, kita nak buat outfit check. Tak tahu apa dia. Besar dia untuk epic tu macam. Epic tu apa? Tak tahu, epic lah. Kita orang jalan je. Mana nampak boleh beratur, kita orang beratur. Tapi Syang, Terima kasih. happy anniversary baby. Happy anniversary Syam. Yeah. Yang keempat. Yang keempat guys. So banyak. Bagi banyak-banyak lagi kan. Ya Allah, manja kali. Ini ride apa guys? Kita orang nak naik yang tu, yang tadi tu. Lepas tu dia kata itu basah. So kita orang skip yang basah tu, kita buat last sekali. Okay. Tak ramai hari ni. Tak ramai hari ni lah. Dia pun basah-basah kan ni. Oh yang ni akut. Kan? Macam best je. Tak sabar. Saya cakap kita raincoat tu naik. Saya nak ni Syam. Kacang apa tak nama dia? Lama tak dalam cerita Ice Age. Suami saya content creator sekarang. So sekarang dia busy merekod. Saya rekod, dia pun rekod juga. So please support my husband guys. Risau. Tacut. Are you ready Syam? Cepat, berapa rate? Ha? Berapa rate? Ni 7 juga. Sebab dia kejap. Tadi berapa 7 I pun bagi 7. Sebab ni best, I suka. And then sejuk. Saya nak gambar kita ke? Gambar dia tak cantik sangat. Washroom sini je. Pasal ada video juga, tapi video dia low quality. Lagi washroom. Suami saya nak toilet break lagi. Korang tengok, ini toilet lelaki. And then itu toilet perempuan. Comel kan? So kita jalan seorang-seorang sebab suami saya memerut. Now I tengah usah-usah kat mana I nak beratur dulu. Tapi so far Alhamdulillah semua tak beratur banyak. Look at this. Ini apa yang nama dia? Fighting guys. Tengok atas tu guys. Menakutkan. Masih lagi dia jatuh ke bawah. Sabar sang, sabar Sat. Tengok. Ni yang ni pula. Tapi ni macam pening sikit kot. Nah ni Syang. Best. Tapi pening sikit lah yang ni. I rasa yang ni pening sikit. Mak, saya dah pening kepala ke? Dah pening sikit. Syang lemah Tak ada, lemah pening je sekejap. Syang dia. Tu Syang. Tak apa Syam. Jom. Jom naik. Lama saya senyap. I buat live. Berapa ride air ni? Ada banyak air ke? Penat ni. Sabar dulu, kita baru berapa ride? Berapa 4 Saya ingat 4 ride. Dah dulu. Kita orang ni kaki duduk. Mana-mana duduk. Tengah beratur duduk. Penat. Are you ready? Nak masuk dah. Macam nak
dia level dia 1 lagi Syah. Apa yang 3? Apa yang 3? I tak tahu. Tu je. Takut. Fotografi dan videografi new emotion. Aduh, sumpah weh. Ya Allah. I gigil sebenarnya ni. Nak jalan pun susah. Dia drop tu jijik dah Syah. Sumpah ada Syah yang masih dekat tinggi yang kat Botol atas air sekali naik. tu. Botol air hilang. I rasa jantung I tertinggal dekat atas tu sayang. Awal tu I jerit. Yang ni you nak naik. I dah tak ada pening lah. Alah, kenapa tak nak naik? Takut otak. Pening tu Syah. I tak boleh. Pening. Nanti I naik seorang-seorang. Okay, I pun nak skip dulu lah. Nak makan dulu ke apa ke? Kenapa dia nak buat trail level 1? Ini bukan level 1, ini level 3. Ya. Sebab jantung korang tertinggal dekat atas. Naik atas sekali, boom! Terdiam suami saya. Tapi gigil ke ah? Dia best tapi gigil. Sebab yang masa jatuh tu sumpah terapung. Kalau korang ada sakit jantung, janganlah naik benda ni guys. Suami saya dah tak terkata guys. Makan lah. Jom. Apa? Next kita tak show. Ni Alpha Space. Wah, cantiknya. Bawa wayar gunting. Dah lapar pula. Jom. Makan. Tu guys, sambal glider ni. Dah. Macam dia naik seorang sebab orang tak nak naik. Ni budak-budak je. Suami saya sedang berehat lagi guys. Tu atas tu ayam. 2 piece. So, I order 2 ayam. Sebab kita tak lapar sangat. Tapi nasi dia dah pening-pening. Tengok suami kita tu. Alah, syiannya dia. Ini guys. RM27. Dapat fries, coleslaw, ayam 2 betul. Kocel je. And I suami saya dah bangun guys. Jom sambung main. Saya pandang kanan, pandang kanan. Pandang kanan. Oh, berbekas tu. Kenapa? Ada merah-merah sikit dia boleh tidur. 30 minit saya tidur. Pening lagi ke? Comel. Cuaca macam nak hujan. So kita tak tahu lagi mana ni. Ya Allah, dia dah mengantuk tu. Tadi dah kabur sebab tu. Oh, tu kerja aku. Kojut kau. Now kita nak main tempat yang basah. Tapi dia tak sewa raincoat pun. Sebab I tanya orang yang keluar tu kata tak ada basah sangat. So kita YOLO je. Tak ada lagi kita basah gila kan. Ya. Boat dah sampai. Sayang. Macam tengok yang tak ingat lah. Tak ingat apa dia. Bukan ni kot. Dia tunggu dia sini. Ya. Ya? Jatuh ni. Air dah tidak dah. Dah pasang step dah. Dah turun ke? Oh no. Alah. Angkat kaki. Basah. Oh, I tengah tengok sayang. Okay lah, dia basah sikit-sikit. Tak basah sangat guys. And then ni tak peding, macam naik boat je. Lepas tu Hujan, ada macam jijik. 2 kali splash je. Syah, hujan. Oh no, janganlah lebat. Hujan macam ni tak apa. Kita tak habis ride lagi. Sebab dah start kabus juga. Oh no. Hujan guys, hujan. So better korang bawa raincoat sendiri. Sebab diorang tak check bag pun. Kalau beli kat sini RM15. Mahal. Syah nak apa? Aiskrim. Aiskrim. Saya bawa anak je. Oh, sedap tu. Suka, ha? Bagus Syah. Nak? Sejuk. Dia tak manis sangat. Nice. Ni caramel eh? Mahal lah tapi RM9. Oh, sejuk tu Syah. Baru makan aiskrim lagi. Wow, challenge. Suami saya lemah guys. Dah okey lah. Semua dia pening-pening. Tapi tak nak naik pening lah.
Nak naik yang tak nak pening. Okay. Kau kena faham ada 3 series. Faham? Dulu boleh lah. Faham? Kita belum pergi Theme Kita belum ni. Sunway? Boleh good? Oh, tapi kita tak naik banyak kan. Kita banyak main air kan. Air roller coaster semua boleh. Dia jangan benda pusing-pusing je. Ya, laju-laju semua okey. Dan naik ni lah lagi sekali Alpha tu sebab tengah kampus yang. Dekat atas kita nampak kampus. Hujan licin nanti terkeluar dari situ. Tapi sumpah best Yanti sebenarnya. Cumanya ni guys. boleh jerit. Wow. Memang korang jerit tu. Jantung korang ada kat atas sekejap. Dia turun bawah tu, badan kita tak terjejak tau. Dia terlapung. So macam wah. Sikit lagi. Cepat, sikit lagi. Pula kepada isteri saya yang berjuang. Dia nak naik mendatang ni guys. Dia nak naik benda-benda pusing ni. Aku tak faham lah kenapa dia akan naik benda-benda pusing ni. Sting aku. Macam macam. Masuk. Dah dia muntah sia-sia. Elok dah nak elok sikit ni. Sekejap Syang. Sepatah dua kata. Jom sayang. Sepatah dua kata pusing. Tu dah naik dah belakang tu. Oh, tak boleh weh. Aku tengok pun dah pening kepala. Nope. Never will I ever. Nope. So basically rap mesti memang aku takkan naik lah. Tak tahu lah bila naik. Benda-benda pusing-pusing aku pening kepala. Pening teruk. Rasa nak muntah. Unfortunately benda macam ni tak boleh lah. Macam kalau naik roller coaster ke. Roller coaster benda yang laju-laju. Naik atas bawah boleh. Benda yang pusing aku tak boleh. Itu otak aku pusing aku muntah. GG. Cannot. Makan ubat pun tak boleh kak. So kita kena redha benda tu lah. Okay, good luck kepada isteri saya. Permainan sudah dimulakan. Tu pusing dah dia. Weh GG. Satu dia cakap pening. Ni lagi naik kak. With poorly planned execution, sejuk. Welcome to Geotopia. Open your chakras to the healing powers of the Shangri-Lama. You can sure use some. Berapa rate? 3/10 punya bosan. Tak ada apa. Budak-budak kira layan. Tapi apa yang I perasan, I selalu tak perasan apa yang I perasan. Tak perasan kamera kat mana? Ya, I selalu tak perasan kamera kat mana. Lepas tu ada gambar I hodoh tengah tengok tu lah. Selalunya I buat peace. So macam bazir je bayar unlimited. Tapi okey lah, ada juga gambar kita kan Syah kan. Sedap hati. No. So kabus. Sejuk guys. Sejuk betul lah. Kita mahu kat depan sekarang ni. Jumpa zombie kita mati dulu. You kena protect Aisyah. So, Syah yang protect I. No. Ini kali lah Syah. Tahu lah ni tempat apa guys. Takut lah. So tadi kita naik apa nama dia? Tak ingat lah apps tu. Yang tu dia macam motor story kan. Jalan-jalan macam 6D punya story, naik bergerak-gerak je. So tak ada apa pun. Tapi okey je, best je. Dia beli aiskrim lagi tu. Aiskrim lagi. Amboi. Sedap. Ini apa? Cappuccino Ninja Assassin. Hujan dah makin lempat guys. Adalah yang kecil-kecil tu tak naik sebab bosan. Sebab mall tu budak-budak macam tu. I siap bawa fresh care. Senang. Pening kepala kita letak je. Dia tak adalah hilangkan terus, tapi membantulah. Mana suami saya ni? Suami saya memerut lagi. So korang cuba fikir berapa kali nasi yang memerut hari ni. Patutlah lama. No. Dahlah sosis je ni. Berapa ringgit saya kena ni Jang? Biar ikhlas daripada hati. Sausage, mashed potato, air. Apa? Ikhlas daripada hati. Mashed potato. Sedap ke ni? Tengok macam. Sedap. Okey ke sedap? Boleh layak. Sen tahu tak? Kita beli lokal kita tak ambil ni. Sebab ni 4
ni kan dah lambat. Ada sedangkan tak sure nanti. So, first time jumpa texture mashed macam ni lah. Tak nak naik apa-apa ke tak? Tak repeat apa-apa? Tak lah, macam tak sangat lah. I pun rasa dah puas dah. Dah penat. Dah tak ada masa untuk menjerit lah. Dah puas lah basically. Dah bosan menjerit lah. Kalau ni RM9 tapi panjang. So tak ada nak kata mahal tapi tak ada kata murah tak. Mahal tapi untuk kata genting macam mesti okey lagi kot. Faham? Ni okey, ni RM6. Sebab sebab kalau kat luar sausage RM5. Aku bawa punya pun dah RM5. Makan untuk alas perut okey lah. Kalau nak makan untuk kenyang tak ada lah. Sos dia sedap lah. Pedas. Sekali dengan air semua tadi 20. Ni saya beritahu nak suruh bayar. Sebab tak ikhlas lah. Dalam tu kalau ambil nasi lauk, nasi kukus ayam berempah RM30. What is this guys? Tak nampak apa-apa. Masalahnya kita orang confident pakai baju biasa je, tak pakai sweatshirt ke apa. Masa nampak sejuk kan? suami saya kesejukan. Tak nampak apa-apa. Ini masa depan ais jam. Since kita orang exceed waktu, kita kena top up RM5 lagi guys. Allah. Suami saya dah terberak lagi. KB, I KB. Kaki berak. Okay guys, saya punya phone DJI punya kamera tinggal 4% and then phone pun sama. So kita end our vlog here. Tapi saya belum tu 1-2 kata. Nak untuk RM65 boleh lah. Worth it lah. Kalau 100 lebih tu susah sikit. Not worth it. Kalau 60 lebih dapat offer, memang baloi. So kasih check out dekat klub. Betul, guna promo code I. Lupa dah promo ya. Guna promo code I. Ingat. Ring commission nasi klub. I bagi okey lah, first time. Makanan dia actually not bad. I mean, boleh nak makan kat dalam. Bukannya macam kita bayar mahal tapi makan tak sedap. Betul. Makan dia okey. Sedap. Right dia make sure korang pakai app supaya korang tak kena queue lama. Sebab masa tadi kalau kita tak reserve, orang yang tak reserve tadi tu beratur lama tu nak tunggu. Tapi kita orang awal-awal tu tak reserve pun sebab tak ramai orang. Sebab kita sampai awal, kita pukul 10 dah masuk. Start pukul 1, 2 macam tu dah ramai orang. So korang dah kena book dah waktu tu. Kalau korang nak naik benda-benda lain lah. Kalau korang nak ride nampak kabus semua datang petang kan waktu hujan. Betul. Macam itu naik pagi tadi elok lah cuaca. Betul. I rate sebenarnya I rate tinggi juga 8/10. Sebab best lah. Sebab kita first time main. So okey lah untuk repeat tu mungkin tak kot. Dia punya view cantik lah. I suka lah. Setiap ride tu cantik. Kita macam jerit masa tapi kita tengok view yang cantik. Faham tak? Cumanya I tak boleh benda yang berpusing-pusing tu. Ya tu pening tu. Tolonglah kurangkan benda yang pening. Lah apa ni, perbanyakkan ride yang laju bukan yang pening. Pening tu super tak boleh. So I suka view ni. Love. So korang kalau sampai je tu dah ambil gambar. Sebab nanti bila dah kabus macam ni, susah nak ambil gambar. Tak cantik gambar korang. Diorang tutup pukul 6 tau. So kita nak keluar awal sebelum orang lain keluar. Ramai-ramai keluar.